Assalamualaikum geng. Jumpa lagi di channel aku. Rasanya dah lama aku tak update video kat sini. Bukannya tak pergi memancing, tapi badi kumpau melanda. Jadi hari ni aku nak pergi hapuskan badi kumpau aku. Dan ni adalah antara tempat yang mujarab untuk hapuskan badi kumpau yang melanda ni. Joran satu, air mineral satu. Okey, jom. Malam tadi hujan, sekarang ni pun baru berhenti. So agak lecak kat sini. Berat slipper. Selut-selut ni melekat kat slipper aku. Nak jalan pun licin, kena hati-hati. Hari ini aku datang seorang je. Hari ini 15 hari bulan, cuti public holiday. Aku sampai dalam pukul 8.40. Itu pun macam dah ramai orang kat sini. Yelah, public holiday kan. Aku bawa setup UL hari ni. Jadi mula-mula aku try gunakan umpan UL jugalah. Ini umpan cacing. Cacing yang macam geli-geli itulah, yang ekor dia tergedik-gedik tu kan. Okey. So aku nak try pakai yang ni dululah, tengok macam mana. Hari ni target aku ikan siakap je. So memang aku akan fokus kat kolam siakap sahaja. Okey, pasang umpan. Dah siap pasang umpan, jom kita mula casting. First cast of the day. Video kali ni pendek je sebab aku tak sempat nak charge aku punya action cam. Yelah, sebab ini pun aku tak ada plan sebenarnya. Last minute tiba-tiba nak datang sini. Lecak teruk. Hampir 20 minit aku casting, tak ada sambutan. Aku pun decide untuk tukar umpan. Kali ni aku tukar pakai SP geli-geli daripada Kenny Chenik yang warna hijau. Jig head pula aku pakai 5 gram punya jig head, brand yang biasa-biasa, tak ada brand pun. Tapi tetap tak ada sambutan. So aku ada tukar kepada SP jenama Opus warna putih ekor hijau. Lepas sejam aku dapat strike. Ini dia. Okey, strike gang. Ikan ni anggaran dalam 400 ke 500 gram je. Tapi aku pakai setup UL. Jadi shock jugalah layan. Ikan lapak ni tu. Ikan lapak. Ada bang, ada. Baru tukar ikut hijau baru dia nak. Lepas daripada strike ni aku sambung memancing, tapi aku punya kamera dah habis bateri. So lepas daripada ni aku ada dapat lagi satu strike. Saiz lebih kurang macam ni lah. So total aku dapat 2 ekor. Dan aku stop mancing dalam pukul 11.30. So total time aku mancing lebih kurang dalam 3 jam lah, dapat 2 ekor. Hari ni aku tak tahu, ikan macam slow sikit, kurang ketukan kalau nak dibandingkan dengan hari-hari yang sebelum ni aku datang mancing kat sini. Tapi nasib baiklah tak kumpau, ada juga hasilnya. Dan ini dia 2 ekor hasil yang sudah disiang. Macam biasa, sebagai penutup aku belanja gambar masakan hasil daripada tangkapan tadi. Ini dia, asam pedas ikan siakap.
So, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.